Kerajaan dipaksa import produk 150 bilion untuk dapat tarif yang lebih rendah. Betul ke ni? Tak betul. Ya Allah, dalam video sebelum ni pun saya dah cerita. Kat parlimen pun saya dah menerangkan. Ada juga orang yang tak faham. Tak apa, kita tengok balik video saya sebelum ini. Berbalik kepada tarif. Apa kaitan semua pembelian ini dengan penurunan tarif? Antara punca Amerika Syarikat kenakan tarif ialah kerana Malaysia ada surplus atau lebihan dagangan dengan Amerika Syarikat. Maksudnya, kita jual lebih banyak barang ke Amerika Syarikat tapi kurang beli daripada mereka. Jadi, tujuan kita senaraikan pembelian ini adalah untuk tunjuk kepada Amerika Syarikat. Kita pun sebenarnya banyak juga beli daripada mereka. Apa yang kita buat, kita dapatkan senarai perancangan pembelian dari pelbagai syarikat. Kita tanya syarikat A, syarikat B, syarikat C, apa barang yang you all sedang beli atau rancang untuk beli daripada Amerika Syarikat. Jadi, Malaysia Airlines Group bagi list, bagi list dia, syarikat lain pun bagi list dia, dan list ini kita tunjuk kepada Amerika Syarikat. Tengok ni, Malaysia rancang beli X billion untuk semiconductor, Y billion untuk LNG, Z billion untuk kapal terbang. Banyak kan? Jadi, bila Amerika Syarikat tengok kita memang ada perancangan nak membeli banyak barang daripada mereka, mereka pun kata, banyak juga barang you all nak beli dari Amerika Syarikat. Okey, boleh consider nak turun tarif. Jadi jelas ya, ini bukan pembelian baru, tapi senarai perancangan pembelian yang telah diatur oleh syarikat-syarikat sebelum tarif dikenakan. Saya share baliklah ya antara senarai barangan yang saya dah terangkan di parlimen. Kedua, perolehan barangan oleh syarikat-syarikat MNC untuk sektor semiconductor, aeroangkasa dan juga pusat data. Ini bernilai 150 bilion US dollar bagi tempoh 5 tahun. Inilah 150 bilion US dollar yang dirujuk dalam pos ini. Perolehan oleh syarikat MNC. Tahu tak syarikat MNC ni apa? Syarikat MNC adalah syarikat antarabangsa seperti Intel, Texas Instruments, Google, Amazon Web Services, Microsoft yang beroperasi di Malaysia. Contohnya, macam Google, dia nak buat pusat data, jadi banyaklah peralatannya diimport dari negara-negara seperti negara Amerika Syarikat. Tapi ini duit Google, ya, bukan duit rakyat Malaysia. Ya, pembelian ini semua adalah sebahagian daripada pelaburan mereka di Malaysia. Ya, dengan pelaburan ini, maka akan wujud beribu-ribu pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Pelaburan oleh MNC ini sebenarnya bagus untuk Malaysia. Jadi, apa masalahnya sekarang?